Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey tuan-tuan, hari ini saya ada di Kota Baru Kelantan ni, Pekali Cepor. Ada rumah ayah saya ni. Dia bagi kayu. Tengok keliling. Ni bagi antik ke apa ni. Kita nak apa rombok rumah ni. Kalau ada siapa-siapa nak beli kayu, boleh mari rombok lah. Kita akan jual kali yang kayu, kali dengan sebab kita nak cuci kawasan ni. Boleh tengok keliling je. Mana kayu-kayu boleh beli. Ni kayu-kayu klasik ni, kayu-kayu lama mana minat bagi bitik. Boleh lah. Ni pun ada lagi atas apa yang ni? Batu Tenggoro merah. Ni ada tirai-tirai lama ni kan. Ni. Tirai lama. Ni ada lagi kawasan ni. Mana yang kita nak, kalau ada yang berminat nak kayu, boleh ambil untuk rombok. Sini ini bilik tidur yang kedua. Kita level. Bilik tidur yang kedua ni ada kayu bukit. Kayu bukit buat daripada kengal saya rasa ni. Kayu bukit. Bilik ni dah kita dah tak nak guna lah. Kita nak rombak rumah ni. Yang ni pun ada bilik utama ni pun ada kayu bukit, kayu balik lah, kayu balik dengan pintu buat daripada cengal. Dan kayu atas ni mungkin boleh guna lagi, kayu cengal juga. Kakak atas. Kemudian dia punya tiang lah, tiang kayu cengal ni. 1, 2, ada banyak juga lah. Dia mana-mana kayu yang boleh dipakai kita nak go lah, kita nak jual kayu ni. Kita kena buka sendiri rumah ni. Nak buka ni kayu. Cari tukang. Nak cari tukang. Untuk kita leraikan. Dia mana? Okey. Kalau tuan-tuan berminat, nanti saya bagi nombor kontak ayah saya. Boleh kontak ayah saya. Sebab ayah saya duduk di Kelantan kan. Jadi mari tengok pun tak ada masalah. Nanti kita akan masuk gambar. Dan ikutlah tuan-tuan nak apa, nak maklumat boleh bincang saya. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.